So bila Ashraf dinobatkan sebagai pemenang Mr. Tourism World peringkat dunia, Ashraf pun orang kata, di mana tu Ashraf? Yang tu kita buat dekat Vietnam. Vietnam kan? Dekat Vietnam. Kita buat, dia orang buat, saya join. Kita dah join dengan organisation tu, baru kita buat yang next dekat Thailand. So waktu dekat Vietnam tu, peserta-peserta dia daripada Venezuela, daripada Spain, daripada US dan negara-negara Asia yang kuat dalam pageant ni seperti Thailand, Filipina, Indonesia. So Malaysia kita antara macam orang kata negara yang kecil lah, dan orang kata search factor tu tak sekuat negara lain. So untuk menang tu memang Ashraf kena all out lah. So dan memang kena akhirnya berjaya bagi negara juga Alhamdulillah, kan, mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Alhamdulillah. Lepas Ashraf menang Mr. Tourism World tu, Ashraf ada world tour lah. Ashraf pergi ke Spain, ke Venezuela, Italy, kemudian banyaklah negara-negara yang Ashraf pergi untuk tengok national level punya competition, pertandingan. Sebab kalau kita tak bagi inspirasi dalam pertandingan-pertandingan macam ni, kita tak lahirkan individu yang cuba untuk ada advocacy dan inspire anak-anak muda. So kenapa Ashraf cakap pentingnya pertandingan pageant dekat Malaysia ni, yang kita buat secara proper, is actually untuk kita nak lahirkan lagi ramai ikon. Kalau tak ada platform untuk dia orang uji diri dia orang, so macam mana kita nak lahirkan lebih banyak, lebih baik kan? Lebih baik, betul. So kenapa Ashraf cakap pageantry ni kita perlu besarkan dekat Malaysia ni, is actually pageantry ni kita nak cari ikon remaja, anak-anak muda yang bagus dari segi pelajaran, yang bagus dari segi penjagaan fizikal, badan sihat, fit kan, rupa paras yang bagus. Dan antara projek lah yang Ashraf tengah usahakan, dan harap dapat support daripada government dan juga swasta, mana-mana corporate ataupun pertubuhan society untuk support apa yang Ashraf nak buat ni, which is Ashraf akan buat pertandingan Mr. Tourism Malaysia.